saya punya lutut, ni lah lutut saya. Nampak? Ini sebelum saya makan Nutrika. Ni memang dah habis lah, dah teruk. Dan ada rheumatoid arthritis yang sangat sakit. Bila nak jalan tu, angkat gini-gini. Bila nak kereta, macam itu. Betul-betul sakit, memang tak boleh tahan. Tapi saya tak putus asa. Kalau kita sebagai seorang Islam, kita ingat setiap penyakit mesti ada ubatnya. Pertama, kita dulukan Allah. Allah SWT, kita minta Allah, ya Allah, Engkau yang beri aku sakit dan Kau sembuhkan. Itu niat niat kita. Apakah aku dari sekarang, kalau aku nak pergi haji, nak pergi umrah, macam mana aku nak jalan kalau kaki aku sakit? Ya Allah, berikanlah aku satu penawangan. Dah bertahun-tahun kaki aku ni sakit, tapi ni kali terlalu sakit. Ya Allah, tolong hamba ni. Tapi saya bangun, bukan inilah, saya bangun malam, bercakap dengan Allah. Sebenarnya kita ni kena cakap dengan Allah selalu. Saya cakap, ya Allah, Kau kesian telah aku ni, macam mana ni aku nak jalan? Kau tengok kaki aku sakit. Habis bila aku jalan, timpang orang tegur-tegur, kenapa pakai muda-muda dah pakai apa, tongkat. Jadi kita akan rasa embarrassing kan, malulah. Aku ni bukan muda sangat, tapi orang kadang-kadang orang macam tertawakan kita. Pakai tongkat, tergetar-getar, habis dengan muka macam ni. Saya cakap dengan Allah, ya Allah, Kau bantulah aku. Aku nak pergi haji dan umrah supaya aku boleh sujud padamu, ya Allah. Sekarang aku pakai kursi duduk ni, sekarang aku nak sujud. Berilah aku sesuatu yang boleh aku makan. Subhanallah. Kan bila kita bercakap dengan Allah, kita kena berkasih sayang, ya Allah, macam itu. Jadi datang Masna ni, Dr. Herbal datang. Tiba-tiba Allah hantarkan seorang datang rumah cakap, Kak Ana, kau makan produk ni? Ya apa lagi, alah malas lah. Saya memang malas. Mati leher saya dah makan macam-macam makan Itu juga siapa, yang mana-mana punya lah. Yang daripada hutan tu, semua sudah makan. Tapi nothing, tak ada bezanya. Jadi cakap betul ke betul? Tengok bahan dia ni. Bahan ni yang selalu aku rebus. Nampak? Kita suka rebus apa kayu manis lah, macam-macam lah. Tapi ini cakap ni lain ni. Habis tengok ada teknologi. Okey lah, bawa je. Macam suka tak suka lah kan. Because I dah bosan dengan all this product. Jadi bila bawa saya try. Okey lah, try. Okey lah, kadang dia siva lah, B2. Try. So bila makan tu kan, Mazlan betul sakit lagi kaki ni. You know what? I remember. Kita dah biasa masuk ni semua kan. Oh, it's healing crisis. I remember kalau apa-apa sakit pun, bengkak ke apa, ingat. Itu sebenarnya dalam proses. So jadi saya makan dah tinggal satu kotak. Dah ringan sikit boleh tahan. Jadi nak masukkan 2 kotak ni, saya cakap okey, nak pergi mana? Try pergi shopping, tongkat-tongkat. Because I really can feel my body macam ringan sangat lah. Habis bila ada appointment doktor tu, dia cakap okey, awak nak kena operate. Dia cakap aku operate, tak payah doktor. So jadi kasih open date. Jadi saya cakap tak payah. Doktor macam sampai bila nak pakai tongkat? Wah, doktor ni macam Tuhan pula Tapi I very firm. Because saya punya orang, because Umi orang, Umi suka ikhtiar. Ikhtiar tak ada macam mengalah ke apa. Because kita nak baik kan. Nak ikat tak? Ingat, kita nak sujud. Sampai sekarang ni kalau Umi cakap sedihnya, sebab makan produk ni, saya pergi Brunei. Subhanallah. Orang kat Brunei macam tak tahu nak cakap apa tengok saya. Dia macam terperanjat, dia punya sales pun naik. Dan saya hari tu pergi malam ni Syaban, pergi naik tu apa Brunei punya mana Masjid Al-Jami Amik. Jami kan tinggi. Saya boleh naik. Alhamdulillah, boleh naik, subhanallah. Lepas tu sembahyang, saya tak pakai kursi, saya solat Ba'diyah, Qabliyah, semua tanpa kerusi. Dan saya jalan cakap, ya Allah, subhanallah, Kau beri kesembuhan padaku. Nampak tak? Bila kita cakap sebenarnya produk ni adalah asbab. Tapi kalau kita dulukan Allah, ya Allah, aku nak sujud padamu, Allah kasih tak? Tapi itulah ujian untuk kita kan. Jadi kalau awak nak jual-jual dengan siapa-siapa, nak beritahu bilangan orang produk ni adalah asbab dan produk ni adalah terbaik. Yang tanam tu di bumi siapa? Di bumi Allah. Dia bukan sintetik kan. Jadi inilah yang Allah beri pada Umi. Sekarang dah dapat jalan. And saya dah travel di Brunei. Dapat kita pergi mana boleh? Cruise jalan. Dan pergi Brunei ni Pak Melaka ni kan. Dan saya ni orang di Batam dah tunggu. Because apa tahu? Pasal testimoni saya yang diorang tengok yang Kak Ina cakap tu. Dekat Brunei pun cakap, Umi, testimoni Umi ni kita punya sale naik. Betul hari tu dia punya sale betul boom naik. Kerana apa? Pasal banyak orang sakit sendi. And then saya baru dapat testimoni yang makcik tu, dia cakap dia punya kencing manis tinggi. Sekarang dah turun 5. So it's true lah. Jadi kalau kita nak berbual dengan orang pun, kita kena cakap penyakit itu datang daripada Allah. Tapi kalau kita tak ikhtiar nak macam itu,
Pasal kita tak fikir nak sujud tu, kita mesti rasa sedih kan. Kalau tak dapat sujud, tapi yang ada orang macam alah tak kisah. No, mesti cakap kita nak sujud dengan Allah Ta'ala. Kita nak, saya nak pergi umrah, nak sujud. Sampai sekarang saya tak berkursi lagi. Alhamdulillah.